kita terima, kerana perjuangan kita bukan berakhir di sini. Kalau kita menang sekalipun, terlalu jauh lagi perjuangan yang perlu kita buat, dan kita perlu lagi menguatkan semangat kita supaya selagi kita tak dapat, kita akan tuntut sampai dapat. Kalau kita kalah sekalipun, kita kena tuntut sampai dapat, insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya mewakili NGO Royalty ataupun ART dan NGO lain mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pimpinan, semua peserta-peserta sekian. Dan saya sekiranya ada apa-apa masalah, kita mohon berbanyak kemaafan. Terima kasih semua. Okey, jadi tuturnya kita dengar YB Dato' Taki untuk memberi beberapa ucapan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam royalty. Saudara Nazri Draman Panglima R. Yang berhormat Datuk TMB kita, Yang berhormat Datuk Usam, pengurusi tuntutan royalty Negeri Kelantan, seluruh adik-adik esko kita yang hadir pada hari ini, dan adik kakak, tuan-tuan dan perempuan, para penyokong dan juga pendukung tuntutan R yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, saya nak ambil sikit saja kesempatan dalam 5 minit lebih kurang begitu untuk menerangkan sedikit kedudukan proses perundangan yang kita sedang jalani sekarang ini. Yang pertamanya, sebagaimana kita maklum bahawa tuntutan tunggakan bayaran royalty untuk negeri Kelantan ini, kita telah filekan kes kita ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Itu yang pertama yang semua kita maklum. Apabila kes ini pergi ke Mahkamah Tinggi, beberapa pihak telah membuat permohonan. Yang pertamanya yang buat permohonan adalah Peguam Negara. Peguam Negara buat permohonan untuk memasukkan dalam samaian ini satu lagi pihak, iaitu Kerajaan Malaysia, sebagai yang disebut dalam bahasa undang-undangnya sebagai pencelah ataupun intervener, pencelah. Permohonan Peguam Negara telah dibenarkan oleh Mahkamah Tinggi. Maknanya Kerajaan Malaysia boleh masuk sebagai salah satu pihak. Jadi keputusan Mahkamah Tinggi dalam hal ini, hal permohonan Peguam Negara ini, kita telah rayu di Mahkamah Rayuan baru-baru ini, dan Mahkamah Rayuan telah menolak rayuan kita. Bermaknanya dia membenarkan permohonan Peguam Negara memasukkan Kerajaan Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya, permohonan telah dibuat oleh Petronas sendiri untuk membatalkan samai kita. Apabila dia buat permohonan di Mahkamah Tinggi untuk membatalkan saman kita, kalau ikut undang-undangnya di bawah peraturan 14A, peraturan Mahkamah Tinggi, maka peguam kita yang mewakili Kerajaan Kelantan ini membuat bantahan terhadap permohonan Petronas tersebut. Tetapi Mahkamah Tinggi menolak bantahan kita itu. Maka kita merayu ke Mahkamah Rayuan terhadap penolakan bantahan itu. Dan Mahkamah Rayuan baru ini menolak rayuan kita. Maknanya dia tak terimalah bantahan kita. Yang ketiganya, kita sendiri, Kerajaan Negeri Kelantan, membuat permohonan di Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan dokumen penyelesaian antara Petronas dengan Kerajaan Terengganu. Masa dulu Kerajaan Terengganu di bawah PAS, kita saman Petronas. Apabila Barisan Nasional mengambil alih Terengganu, maka Petronas menyelesaikan kes ini di luar mahkamah. Kita nak butir-butir penyelesaian Petronas dengan Terengganu. Mahkamah Tinggi menolak permohonan kita. Kita merayu ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan juga menolak permohonan kita ini. Jadi pada hari ini ada 3 kes yang kita, apabila kita dianggap kalah lah di Mahkamah Rayuan, kita nak merayu di mahkamah ini, Mahkamah Persekutuan ini. Proses undang-undangnya, apabila nak merayu ke mahkamah ini daripada Mahkamah Rayuan nak naik Mahkamah Persekutuan, perlu ada kebenaran mahkamah. Jadi hari ini adalah prosedurnya, peguam kita membuat permohonan kepada Mahkamah Persekutuan untuk membolehkan kita merayu kepada Mahkamah Persekutuan ini. Dan Alhamdulillah, keputusan yang kita tunggu pada hari ini, Mahkamah Persekutuan pada hari ini memberikan kebenaran kepada Kerajaan Kelantan untuk merayu. Itulah keputusan pada hari ini, walaupun bukan keputusan muktamad, tetapi saya anggap adalah kejayaan yang pertama
kepada tuntutan royalti ini. Terima kasih. Jadi kita akan mendengar pula hero royalti kita. Apakah kereta api laju sejak pada Kelantan Kuala Lumpur akan dibina insya-Allah. Takbir. Okey, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang kini yang berhormat Datuk Kepala Menteri Besar, yang berhormat Datuk Taki, rakan-rakan saya, ahli-ahli esko, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undang Negeri, teman-teman dan para peserta konvoi ARC yang dikasihi sekalian. Tadi kita telah menang dalam Mahkamah Persekutuan. Masa yang diambil oleh hakim lebih kurang 5 minit. Ini satu hari yang bersejarah bagi rakyat Kelantan. Tengok ada bangun yang besar sekali. Sebelum kita masuk dalam mahkamah tadi, tuan-tuan semayang hajat. Alhamdulillah Allah makbulkan solat hajat kita semua. Dan Tuan Guru telah dimaklumkan perkembangan ini, dia minta saudara-saudara sekali lagi semayang di tempat yang sama di pekarangan ini untuk solat syukur. La in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, insya-Allah Allah akan tambahkan lagi. Dan tidak mudah untuk kita menang di Mahkamah Persekutuan hari ini. Mula-mula nampak gelap, ya. Dan rekod perbicaraan sebelum ini dalam kes Terengganu, Petronas tidak pernah mengalah dan tidak pernah memberikan kelonggaran walaupun setengah inci kepada kerajaan Terengganu. Tetapi alhamdulillah dalam kes kita pada hari ini Petronas tidak membangkang. Petronas bersetuju dengan cadangan peguam kita untuk kita dibenarkan merayu. Dan yang paling penting sekali ialah pada pendapat saya rayuan untuk mendapatkan dokumen-dokumen. Bila kita kerajaan Kelantan menandatangani perjanjian dengan Petronas, kita memberikan hak kepada Petronas bukan saja hisap minyak, tetapi juga exploration ataupun untuk mengenal pasti ada gas dan minyak dalam daratan ataupun perairan Kelantan. Ini telah dilakukan oleh Petronas mengambil amanah dan hak yang telah kita berikan pada mereka melalui vesting deed ataupun surat serah kuasa yang dibuat oleh kerajaan negeri Kelantan tahun 75. Tuan rumahnya masih kerajaan negeri. Tuan rumahnya Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Petronas adalah pekerja upahan kita, kontraktor kita. Kerja dia ialah cari sumber minyak. Bila dia buat seismic study, data seismic, bila tuan rumah minta, dia kata tak boleh bagi. Jadi pendapat kita, ini adalah satu perkara yang tidak logik. Dan alhamdulillah, walaupun Mahkamah Tinggi pada mulanya menyebelahi Petronas, Mahkamah Persekutuan rayuan menyebelahi Petronas, hari ini alhamdulillah 5 hakim Mahkamah Persekutuan menyebelahi kita. Jadi kita telah berjaya. Dan ini adalah tanda awal bahawa pintu gol lawan telah kita tembusi. Dan dalam isu royalti kita tak kompromi. Kita tidak akan menerima sebahagian daripada tuntutan kita yang diwar-warkan untuk diberikan hanya bagi blok PM301 yang bernilai dalam 300 juta satu tahun. Dan tidak ada sebarang tunggakan. Kita nak ke semua, keempat-empat telaga kita, iaitu telaga yang bertindih dengan Thailand, yang bertindih dengan Vietnam, yang bertindih dengan Terengganu, yang tidak ada pertindihan dalam perairan Kelantan, dan jumlah tunggakan kita ialah 10.4 bilion ringgit. Dan kita telah beritahu dalam ceramah kita malam tadi, kalau Petronas tak mengambil isyarat ini, rakyat Malaysia, Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan akan buat apa saja untuk mendapatkan hak ini, termasuk memfailkan di mahkamah, mengisytiharkan perjanjian tahun 75 adalah terbatal. Dan semua telaga minyak adalah kepunyaan negeri-negeri dan Petronas tidak berhak menyentuhnya walaupun hanya setitik. Kecuali mereka mengambil langkah natural justice, menghormati hak negeri dan memberikan kepada kerajaan negeri royalti yang sepatutnya tanpa sebarang dolak dan dalik. Dan imej Petronas di peringkat antarabangsa akan rosak jika sekiranya rakyat terus pergi ke mahkamah
memfailkan berbagai-bagai saman terhadap Petronas untuk mengisytiharkan Akta Petroleum 74 juga adalah terbatal dan tidak sah kerana melanggar hak-hak negeri-negeri dan kedaulatan negeri-negeri yang telah dijamin oleh perlembagaan persekutuan. Saya dengan ini rasa syukur dan kita lepas ini insya-Allah bersama-sama salat syukur dan kita akan terus marah sehingga hak royalti Kelantan akan dipulihkan, dan bukan saja hak royalti tetapi juga pendaratan gas di Kelantan, pendaratan gas di Sabah, pendaratan gas di negeri-negeri pengeluar. Di Sabah hak mereka juga dinafikan kerana gas Sabah didaratkan di kawasan-kawasan di luar daripada Sabah, dan ini adalah tidak adil. Dan kita berharap Putrajaya yang kita duduki sekarang mendengar mesej ini dengan jelas, dan tuan-tuan kena tunggu kerana ARC akan menyerahkan memorandum 150,000 tanda tangan penyokong-penyokong tuntutan royalti Kelantan ke pejabat Perdana Menteri jam 2 petang, insya-Allah. Terima kasih.